Kita semua suka madu kan? Manis, sihat. Tapi pernah tak kau terfikir apa sebenarnya kos di sebalik sesudu madu tu? Bukan kos duit, tapi kos pengorbanan, kerja keras dan satu matematik yang jujur memang mengejutkan. Kau tak salah dengar. Satu sudu kecil tu hasil kerja seumur hidup 12 ekor lebah. Angka ni bukan main-main tau. Ini fakta sebenar. Hari ni kita akan bongkar macam mana pengorbanan yang begitu besar ni boleh berlaku. Okey, jom kita tengok dulu macam mana lebah ni hasil. Untuk kita betul-betul faham pengorbanan 12 ekor lebah tu, kita kena faham dulu betapa rumitnya proses nak buat madu ni. Ini bukan macam kerja kat kilang Ini seni alam semula jadi yang sangat-sangat teliti. Okey, macam ni ceritanya. Mula-mula, lebah pekerja ni akan terbang, lawat beratus-ratus bunga untuk kumpul nektar. Nektar ni disimpan dalam satu perut khas. Di situlah enzim mula buat kerja. Pecahkan gula-gula yang kompleks. Lepas tu, bila dia balik sarang, dia akan pindahkan nektar tu dari mulut dia ke mulut lebah lain. Ulang sampai nektar tu jadi makin pekat. Akhir sekali, nektar pekat ni disimpan dalam sel sarang dan lebah-lebah lain akan kipas sayap diorang non-stop untuk keringkan air yang berlebihan. Dan, boom, jadilah madu yang kita kenal. Alright, sekarang kita masuk part yang paling best. Matematik di sebalik semua ni. Percayalah, lepas ni kau tak akan pandang madu dengan cara yang sama lagi. Cuba teka berapa lama seekor lebah pekerja hidup masa musim sibuk? 5 hingga 6 minggu je. Betul, lebih kurang sebulan setengah. Dalam masa yang sangat singkat itulah, dia kena buat semua benda untuk koloni dia. Dan inilah dia, fakta yang paling penting. Sepanjang hidup dia yang pendek dan sibuk gila tu, seekor lebah, seekor je, hanya mampu hasilkan 1/12 sudu kecil madu. Bayangkan, sikit gila kan untuk usaha yang begitu besar. So kalau macam tu, berapa banyak bunga agaknya yang diorang kena lawat? Okey, untuk dapatkan satu sudu kecil madu je, satu koloni kena lawat berjuta-juta kuntung bunga. Jutaan weh. Dan kalau kau rasa tu dah gila, dengar jarak penerbangan dorang untuk kumpul nektar yang cukup untuk satu sudu kecil tu, semua lebah dalam koloni tu kena terbang sejauh lebih 70,000 kilometer. Nak bagi kau faham betapa jauhnya tu 70,000 kilometer ni, macam kau keliling planet bumi hampir 2 kali. Dengar tu, 2 kali keliling bumi. Untuk apa? Untuk satu sudu kecil madu. Cuba kau hadam sekejap skala usaha ni. So, inilah kesimpulan matematik dia. Sebab seekor lebah hasilkan 1/12 sudu kecil madu seumur hidup dia. Maknanya, bila kau ambil satu sudu penuh madu letak dalam teh kau sebenarnya sedang pegang hasil kerja seumur hidup 12 ekor lebah. Itulah warisan terakhir mereka. Bila kita fikir balik pasal semua ni kan, lebah ni lah contoh hasil culture yang sebenar. Tapi versi diorang ni jauh lagi ekstrim dari kita. Jom kita bandingkan sekejap. Lebah ni kerja non-stop. Tak ada cuti tahunan, tak ada MC, tak ada gaji. Tak ada siapa pun puji dia. Good job lebah. Tak ada. Diorang kerja sampai mati, selalunya sebab penat sangat. Kita ada semua tu. Ini baru betul-betul tunjuk betapa luar biasanya dedikasi makhluk kecil ni. Macam inilah agaknya kalau lebah boleh bercakap. Diorang mungkin nampak kecil, kita pun selalu tak peduli, tapi peranan diorang tu sangat-sangat besar. Tanpa lebah, bukan setakat tak ada madu, tapi seluruh rantaian makanan kita boleh hancur. Dan sinilah datangnya twist yang sedih dalam cerita ni. Walaupun diorang ni penting, kerja keras gila, wira-wira kecil ni sebenarnya tengah hadapi ancaman kepupusan yang sangat serius. Kenapa populasi lebah makin sikit? Ada 3 punca utama. Pertama, racun perosak yang kita guna dalam pertanian. Kedua, habitat diorang makin hilang sebab banyak sangat pembangunan. Dan ketiga, perubahan iklim yang kacau habis kitaran hidup bunga dengan lebah. So, apa jadi kalau lebah pupus? Ush, jangan main-main. Kesannya teruk gila. Bayangkan, 1/3 makanan kita bergantung pada lebah untuk pendebungan. Tanpa diorang, buah, sayur, kacang, semua akan jadi susah nak dapat. Harga makanan mesti melambung tinggi dan ekosistem kita akan jadi huru-hara. Tapi, jangan risau sangat. Ada berita baik. Kita belum terlambat lagi. Kisah ni bukan untuk buat kita putus asa, tapi untuk bagi kita semangat untuk bertindak. Sebab, kita semua boleh tolong. Dan cara nak tolong tu senang je. Serius, kau boleh tanam bunga, kat balkoni pun jadi. Kurangkan guna racun serangga kat taman, supportlah peternak madu lokal dan, ni paling senang, letak sikit air dalam piring cetek kat luar rumah. Lebah pun dah haga tau, lagi-lagi time panas.
Jadi, apa pengajaran dia? Senang je, hargai. Lain kali bila kau cedok madu, ingatlah benda tu bukan sekadar makanan, ia warisan. Ia hasil pengorbanan seumur hidup makhluk yang luar biasa ni. Hormatilah kerja keras diorang. Jangan bazirkan, walau setitik pun. Fakta ni memang gila kan? Tapi ada lagi cerita yang lagi pelik akan datang. So jangan ke mana-mana. Jumpa lagi. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing. Dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!